Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, boleh perkenalkan nama? Nama saya Qayyim bin Abdul Wahid. Nur Antasha. Dan panggil Antasha boleh? Umur apa? 12 dah naik tu. Nur Ain Batrisha. Panggil Ain boleh? Nurhana Hania. Muhammad Hamid bin Abdul Wahid, berumur 17 tahun. Saya Kak Ibn Muhammad Reza, umur 15 tahun. Serta kembali solat Masjid Al-Ihsan Macang ke lantai. Apa perasaan lepas 3 hari 2 malam ni join kembali solat di Masjid Al-Ihsan ni? Seronok lagi? Dapat kawan baru. Seronok tu sebab? Sebab dapat kawan. Dapat kawan baru. Lain-lain perasaan? Macam bersyukur ke? Alhamdulillah kau dapat join kau. Ada juga Jumpa kawan-kawan. Suka neka. boleh buat sukan neka. Happy ke dok? Best. Dapat belajar ambil asmaya dengan betul. Yes lah. Lepas tu happy tak dapat jumpa sensei baru? Dapat kenal versi-versi. Happy juga? Seronok, happy kerana dapat peluang nak belajar agama ni. Alhamdulillah. Happy dapat belajar pasal agama dan berpeluang. Saya lepas join camp Pestari Solat selama 3 hari ni, saya rasa gembira. Teruja lah sebab dapat menimba ilmu tentang agama dan happy lah. Perasaan saya selepas menyertai camp Pestari Solat bersama dengan pembinaan RCG, saya berasa sangat gembira kerana telah mengalami pengalaman yang tidak ternilai lah, sebab jarang-jarang lah boleh dapat pengalaman macam ni. Alhamdulillah dapat pengalaman yang tak ternilai dan jarang sekali untuk berpeluang mengikuti program yang sebegini. Okey, Faham daripada aktiviti-aktiviti yang jalankan, apa yang Faham dapat? Saya dapat mengetahui cara untuk mengambil wuduk yang sah ni. Saya dapat melibatkan menjadikan solat itu sah. Saya juga dapat belajar pasal solat jenazah. Saya dapat belajar tentang cara untuk ambil sembahyang, iaitu wuduk, juga pengurusan jenazah. Saya tahu cara mengurus solat yang betul. Belajar macam mana nak ambil asmaya dengan betul. Okey. So, Ain kata dia dapat belajar daripada aktiviti yang dibuat tu, dapat belajar cara ambil wuduk dengan betul. Explorers, sebab apa? Apa suka explorers? Sebab Sukan. Ustazah, ustaz di sini best ke tak best? Sensi best ke tak best? Best, sebab apa best? Belajar dengan baik lagi. Beramah. Alhamdulillah, ustazah bagus, pandai untuk menguruskan segala-gala aktiviti, dan juga saya selit dengan kesabaran ustazah untuk menghandle menguruskan anak-anak. Si sangat baik, pandai mengurus dan sabarlah menjaga budak-budak. baik, Okey. ramah juga. Ramah juga. Okey, beres. Terima kasih. Best ke tak best? Best. Okey, buat gini. Best. Okey, buat gini best. Beres. So, best ke tak best? Best. Okey, buat gini. RCG dan Masjid Al-Ihsan Macang. Best. RCG. RCC terbaik. RCG dan Masjid Al-Ihsan Terbaik. terbaik.